insaflah, sedarlah. Bencana yang semakin merosakkan bumi ini berpunca daripada manusia yang kufur, manusia yang melampaui batas, manusia yang melanggar perintah ilahi, manusia yang melakukan dosa dengan mencabuli hak makhluk lain. Malah setiap insan dan setiap lapisan masyarakat wajib memenuhi tanggungjawab fardu kifayah, memastikan setiap usaha pembangunan diseimbangkan dengan pemeliharaan alam sekitar. Islam melarang keras sebarang bentuk pencemaran yang boleh merosakkan alam sekitar. Alam sekitar yang rosak bukan hanya memberi implikasi buruk kepada manusia, bahkan seluruh alam akan merasai kesan yang mengundang bencana dan bahaya. Islam memandang perbuatan mencemarkan alam sehingga merosakkan habitat dan menjejaskan kehidupan makhluk sebagai perlakuan dosa dan pelakunya dilaknat. Amatlah tidak bertanggungjawab bagi manusia yang dikurniakan akal oleh ilahi memilih melakukan kerosakan. Dunia pada hari ini berhadapan fenomena alam yang mengalami pelbagai bencana sehingga mengancam kesejahteraan hidup dan kelestarian alam. Pertambahan bilangan serta kepadatan penduduk, penerokaan tanah dan penempatan baru, pembinaan prasarana, peningkatan kawasan bandar dan pengembangan aktiviti perindustrian telah secara langsung memberi kesan terhadap alam. Fenomena yang sedang berlaku seharusnya mencetuskan kesedaran kepada pelbagai pihak untuk berganding bahu menangani krisis alam yang semakin membimbangkan. Islam sebagai agama yang syumul mementingkan perlindungan terhadap alam sekitar dan mentakrifkan usaha memelihara alam sekitar sebagai ibadah. Semoga permulaan Hijrah 1447 menjadi titik tolak keinsafan untuk melakukan perubahan, menghentikan segala kebejatan yang memusnahkan alam. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang diciptakan ilahi sebagai khalifah di muka bumi ini wajib menghayati semangat pembawa rahmat dengan amanah dan hikmah seperti yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin manusia dan mengurus tadbir alam semesta. Hargai dan syukurilah nikmat anugerah ilahi dengan tidak menderhaka kepada perintah ilahi dan berhenti melakukan kezaliman terhadap kehidupan alam sejagat, agar kehidupan kita terhindar daripada malapetaka bencana alam dan manusia dapat hidup dalam kesejahteraan dipayungi rahmat dan kasih sayang ilahi.